Pasangan ibu dan ayah berada bersama dengan anak-anak yang tersayang dengan penuh kasih sayang di dalam satu program suapan kasih dan juga restu. Ibu bapa, anak-anak, program ini bukanlah satu program yang hanya sekadar simbolik sahaja. Hanya akal yang bakal menjelma tidak lama jalani. Kepada semua ibu yang hadir, membesarkan kita daripada kecil kita sehingga dewasa. Di dalam kehidupan kita seharian, kita melakukan ibu, kita tidak dengar cakap ayah. Dalam masa yang sama juga, kita sentiasa memberi alasan, mencipta alasan. Kita tidak sedar bahawa ibu bapa kita sebenarnya sepenuh hati mendidik kita, menjaga kita. Bahkan seekor nyamuk yang cuba mengetik kita pun, nyamuk tersebut akan dimarahi oleh ibu dan ayah. Jadi cuba kita renungkan pengorbanan ibu dan ayah selama ini kepada kita. Adakah kita telah menunaikan pengorbanan tersebut? Jadi ibu dan ayah tidak pernah lupa kita. Walaupun kita berada di asrama, walaupun kita berada jauh daripada ibu dan ayah, tetapi ibu dan ayah tetap juga ingat kita. Walaupun apa dia makan di rumah, tetap dia ingat kepada kita. Kasih sayang ibu dan ayah tak dapat nak dilupakan, tidak dapat nak dilupakan oleh kita. Jadi kita sebagai anak, wahai anak-anak sekalian, wahai anak-anak sekalian, cuba renunglah wajah ibu-ibu, wajah bapa yang telah menjaga, telah melahirkan kita sehingga sekarang kita besar. Umur 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, semata-mata untuk menjadikan kita anak yang soleh dan juga solehah. Cuba pegang tangan ibu dan ayah, cuba pegang tangan ibu dan ayah, cuba lafazkan kalam-kalam depan ibu dan ayah. Janji dengan ibu dan ayah. Ibu dan ayah bolehlah mengucapkan doa, bacaan doa kepada anak-anak agar doa ibu dan ayah, para yang membersihkan ibu dan ayah. Kadang-kadang ayah kena panggil oleh pihak pentadbir datang ke sekolah disebabkan kesalahan-kesalahan yang kita buat. Tetapi ibu bapa tidak pernah jemu. Doakan kejayaanku. Sedikit masa anak-anak bercerita dengan muak ada, ambil sedikit waktu kita bersama dengan kamu, mendoakan keselamatan kamu. Kamu boleh tak? Agak payah. Kok saya nanti ke atas sekali. Kita sedang di rumah dah turun.